Guys, Aisap Syah kencing dalam keluar guys. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Aisap Hafiz. So hari ni aku nak buat game challenge iaitu What Inside the Box Challenge. Aku akan main dengan semua Aisap Clan and Aisap Crew. Tapi kali ni aku nak buat yang gempak punya and special. Sebab yang last time aku buat just guna barang-barang yang macam tak real lah. Tapi kali ni aku nak buat special sikit. Aku nak guna haiwan-haiwan yang betul-betul exotic. Sebab aku nak kenakan Aisap Clan dengan Aisap Crew. So guys, shout out to Aiman Hazim sebab dia tolong bawakan haiwan-haiwan yang exotic and haiwan yang reptilia tu. So surprisekan Aisap Clan untuk kita kenakan diorang. Kepada siapa yang baru datang ke channel ni, jangan lupa subscribe and like video ni sebelum mula. So yeah, let's go. Okay guys, macam yang tadi aku cakap, kau tengok apa yang ada. Ini paling menyeramkan tu aku rasa. Sebab tangan dia panjang gila tau. Aku tak sabar yang excited. Jom kita mulakan. Assalamualaikum guys. Jadi kita bersama Aisap Clan and the team guys. Korang tahu tak apa yang kita nak main kali ni? Basically kita akan main What Inside the Box untuk kali yang kedua punya. Tapi kali ni aku nak buat surprise sikit. So haiwan-haiwan dia memang korang aku tak tahu lah apa yang ada. Ada haiwan-haiwan semua. Apa melengahkan masa. So dalam ni ada nombor 1 sampai nombor 9. So korang kena Aisap Hafiz, saya nak soalan. Soalan. Nombor 1 hingga 9. Tapi orang lebih daripada 9. Ya. Jadi ada yang takkan main lah. Kita akan mulakan dengan KZ untuk ambil nombor yang pertama. Aku tak main. Boleh? Aku akan pilih. Tadi kau kena main. Ada tengok ah. Inilah hidup aku. Mampus. Dan kita memanggil Aisap Hafiz untuk ke depan. Dan kita akan memanggil Ryan Detul. Hai. Bro, can see ya bro? Okay. Weh, ada orang ambil 2 nombor Relax, santai. Siapa ambil dulu? Relax, santai guys, santai. Jadi kita berada di sini tanpa no pressure. Orang yang terakhir kita akan panggil Mr. Rizwan. Rules dia untuk main game ni simple je. Siapa-siapa yang akan masukkan tangan ke dalam macam ni, kau akan pakaikan mask dekat mata dia supaya korang tak boleh nampak apa yang abang Aiman kita akan bawa. 3, 2, 1, go! Peserta pertama kita dalam ni. Kena pakai 3, 5, last dude, pada berhenti. Okey, mau masuk. Babi siapa dah? So dia punya game ni, so kena teka tu apa. Kau kena pegang and rasa apakah dia. Main bring up. Relax. Kau apa-apa claim insurance tau. Belakang, bawah lagi. Duduk ya. Dekat bucu. Belakang hujung. Masuk je. Pandai kawal. Relax, slow. Ekor dia, jangan pegang dia. Okey. Jauh, kepala dia kat hujung dunia. Dah, apa dia? Ular dia fasa warna hitam. Okey, terbaik. Okey, cuba kau angkat Syami. Berani. Nanti, don't scared lah. Satu, tiga. Tak boleh ke nak tak kena? Tak kena. Dia boleh gigit? Okey, tak. Boleh kalau tak boleh. Habiskan dia. Okay guys, tadi adalah ular and kiranya sebenarnya Syamil ni berani juga lah. So kita akan cari peserta seterusnya. Siapa dapat nombor 2? Alright! So kita akan panggil Mizan Shah guys untuk kali kedua ni. Okay Mizan, are you hype for this? Yes bro, let's do it. So kau dah ready? Dah. Okay, so sekarang kita nak tengok haiwan apa yang ada untuk second round ni. Okay, tengok ni. Bearded dragon, hypo tangerine. Ni tak gigit? Tak gigit. Tapi kita cakap dengan orang dia gigit. Biar dia takut, okey? Okay, let's go. Alright. Yes. Kulit dia je keras tapi tak ada apa. Itu. Kau faham? Dia masuk kau ni. Masuk semua tenang sini kau. Dia lebih kepada adik-beradik cicak macam cakap. Kau kena belai je. Kau belai. Kau anggap kau benda ni anjing. Sebab kau gelap pun Mizan, dia tak nampak tangan kau. So kau masukkan ni. Okey, lepas tu ke bawah. Ke bawah je. Bawah lagi. Okey. Belai. Dia tak gerak. Okey. Okey lagi. So
apakah dia kau rasa? Warna oren. Apa? Iguana? Salah. Okay, so kau tak tahu Tak tahu. Okay guys, so sebenarnya ini adalah bearded dragon. Sebab apa dia dragon? Sebab dia punya colour warna oren guys. Sebenarnya haiwan ni tak gigit. Sebab kata brother Aiman kita. Mungkin sebab kau terlalu datang ke belakang pop dia terkejut lah mungkin. Guys, korang rasa kau nak Mizan angkat tak haiwan ni? Alright. Tangan kau panjang ke depan, lepas tu kau terbalikkan dengan kau. Kau letak macam kau pegang. Kau jangan lepas. Kau macam pegang mainan je. Ha. Wah. Kau jangan lepas. Itulah challenge dia. Lepas dia dah teka apakah itu, and dia kena angkat haiwan tu, membuktikan dia ada seorang lelaki yang sempurna guys. Dan kita mencari mangsa seterusnya, iaitu mangsa ketiga. Siapa dapat nombor 3? Sekarang kita akan panggil Ryan Dutton. Let's go. Walah. The biggest cockroach in the world. Ini kalau di depan jadi Alright. Kenapa hari-hari kamu panggil nama saya? Ryan, kau boleh tanya audience apa benda ni? Kau boleh tanya diorang. Ryan, if you nak tahu in the box. Bisa dah. Ya. Dia dalam okey. Pegang lama sikit. Pegang jari kau putus. Kau kena rasa lah. Kalau selagi kau tak tahu, kau kena rasa. Banyak rumah bro. Aku cakap ni kalau kau tahu. Lizard. Lizard dah. No bro. Tapi ni banyak rumah. Okay bro. Dah. Cockroach lah. Yes. Ya. Right one. Bro, bunyi ni. Itu kan nama dia hissing. Hissing sebab dia buat bunyi. Oh, nama dia adalah hissing cockroach guys. Sebab dia ada bunyi macam. Alright, have fun. Bone bite, right? Bone bite. Kaki dia tajam dia bagi isteri. Ya main dia. Okay guys, so kita akan sambung untuk peserta yang seterusnya adalah peserta keempat. Siapa peserta keempat? Sila angkat tangan. We got Mr. Rizwan guys. Kita ada Mr. Rizwan. Rizwan, kau rasa apa yang kau akan letak untuk kau? Okay guys, tanpa melengahkan masa sebab Mr. Riz dia nak fikir 10 minit untuk aku nak bercakap dengan dia. Jadi kita jangan melengahkan masa. Kita kena pakaikan benda ni kat dia. Okay guys, so sekarang kita ada leopard deco. Aku pun tak tahu kenapa nama dia leopard deco. Oh, sebab dia ada bintik-bintik tu. Macam? Oh, macam leopard lah. Kenapa lah? Ini kalau kau takut, potong rambut kau. Macam mana kau nak feel macam tu? Kau pakai glove pun nak rasa macam mana kulit dia apa semua kan? Okay Rizwan, jangan melengahkan masa. Come on, let's go Mizan. Okay, buat benda ni tak payah. Come on lah Rizwan. Gini sikit. Lagi sikit. Weh, habis. Kau jangan picit dia. Kau kena macam belai dia. Macam ni aku belai rambut kau. Macam tu. Rasa. Macam kulit tu. Kau pegang dia macam ni, dia akan gigit kau, cakap kau. Kau dah tahu apa ke? Macam berkulit. Macam berkulit. So kau rasa apa? Cicak. Betul lah. Betul. Kau nak yang mana? Ambil hitam ni. Awal bro. Jangan takut tau. Jangan takut kan. Benda tu tak gigit. Sebab Mr. Riz dapat meneka dengan betul. And kita akan sambung dengan peserta seterusnya. Peserta kelima, siapakah peserta tersebut? Aisyah Nabi! Are you ready for this, bro? Can I be honest? Okay, be honest. Right, it is what it is. Let's go, man. Okay, let's go. Okay, what is it on? Apa? Dia ikut dia bro. Left and you must put your hand inside. Ikut dia. What the f***? Man, I don't touch no water. Oh, it's not fish. Water lah. Okay, I got a question though. Okay. Is it a cockroach? No. Is it watery? No. Dry lah. Dry. No water here. Is it lizard? I think guessing. Okay. Why the fuck you lying? Why you always lying? Okay, I trust you, you know, Agul. Okay. Fuck, I scared as dude. Okay guys, bagi moral support kepada Aisyah Navin guys. Navin. Where's the head? Where lah? Head is very small one. Apa yang kau merepet ni syaitan? I don't the cockroach. No. No lah Nabi. Aku tahu dia punya plan dia. Dia nak buat takut sampai lalas tak apa lah. Betul lah. That is the fucking Okay guys, kalau korang tahu Aisyah Navin ni sebenarnya itu terbukti dah. Dia memang pengecut guys. Jauh lagi. It's far lagi. Bro.
Okay, where's the camera? Stop talking bro. Stop talking. Enough. Guys, this is all for entertainment. Now you see, we do some Pandai kamu. Okay guys, aku ada satu idea. Disebabkan Aisat Navin mengambil masa setengah jam untuk buat benda ni. Dul, apa benda tu? So aku nak beradik Aiman kita ambil, suruh dia pegang. Macam mana? Alright. I'm gonna put on your hand, you gonna hold. Never mind, you can do it in front of me. Really? Yeah, sure. Bro, hey, catch, Shazy, you see. Kanan. Yeah. Bro, but why you holding your mouth? Betul tak? Dengan dia muak. Bro, Bro. Bro. That's all bro, hold. if you put me, then be aggressive. Biarlah. Biar me mati. You hold, said I hold your body, then you let go. Tak tahu ke? Gigi. Gigi ni kecil-kecil macam gigi. Tapi tak boleh kan? Pegang badan lah. Faizal, cuba letak tangan kat mulut dia. Dia kata tak sakit. It's gonna bite me now when everyone. Alright. Ready? Jantan. 1, 2. Gigi aku tumpuk. 3. Apa benda? Okay guys, sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak bagi tahu korang siapa yang sponsor aku untuk video kali ni. Yang sponsor aku untuk video kali ni adalah brand Aisap. So dia buat barangan-barangan branded clothing. Dekat atas meja ni ada banyak barangan branded daripada Aisap produk. Tapi kalau aku nak cerita semua, memang tak sempat. So aku akan cerita satu, iaitu Aisap Release Cube. So jom kita buka. Okay guys, dekat depan ni korang boleh nampak ada logo Aisap. So ini adalah joystick, korang boleh pusing-pusing macam ni. Dekat sini pula macam switch, so korang boleh tekan-tekan dia macam ni. So kalau bahagian sini pula korang boleh roll dia, pusing-pusing dia. And kat sebelah sini satu macam bulatan, and korang boleh letak tangan korang, and korang boleh raba-raba dia. So, dekat sini pula ada 5 button, 3 je yang berbunyi and lagi 2 tak berbunyi. Korang pernah tak dekat sekolah ataupun time zaman korang belajar dulu, korang pernah tekan pen macam ni untuk korang nak dapatkan fokus and release stress korang? Aisap Release Cube ni ada 999 pieces saja. Maksudnya kalau korang beli akan ada nombor 1 sampai 999 saja. So guys, yang paling penting sekali, kalau korang beli barangan Aisap dekat online, korang akan dapat dalam masa 48 jam. Korang beli hari ni, besok barang akan sampai dekat rumah korang. So kalau korang nak dapatkan barang yang aku tengah pegang ni, korang boleh pergi dekat www.aisap.com.my ataupun aku akan letak description dekat komen bawah ni. Aku akan bagi satu link and korang boleh tekan link tu, akan ada staff dorang yang akan layan korang, maksudnya apa yang korang nak beli. And lagi satu, jangan lupa kalau korang nak dapatkan 5% discount barangan Aisap, korang boleh guna promo code aku Aisap Hafiz untuk dapatkan 5%. Okay, jom sambung tengok video. Okay guys, tadi peserta ke-5 kita Aisat Navin borak je lebih. I a very good boy, I'm never scared. Kita akan sambung dengan peserta yang seterusnya. Kita menjemput peserta ke-6 kita, Yazid Al-Himago. Okay, Yazid, kau rasa apa yang aku nak bagi kat kau? Aku rasa iguana. Okay, so kau dah ready lah. Kau macam Navin juga macam mana? Okay, tapi apa bibir pecet? Santai. Alright, okay. So bak kata Yazid santai. Jadi kita tengok macam mana santainya Yazid. Brother Aiman kita. Yazid, let's go. Let's go. Pakai tangan kiri. Kanan lo tipu tadi. Letak ke? Bawah lagi. Bakal. Okay. Tak. Not back. Front. Okay, go front. Okay. Put your down straight. Okay. Yes, body. Angkat Yazid. Hello. Boleh ambil kesempatan Yazid. Kau ambil kesempatan Aiman. Wait, dia ada ni. Ada shell. Lepas tu ubin. Betul. Tapi InsyaAllah dapat jadi function. Okay guys, tadi peserta ke-6 kita iaitu Yazid. Memang sangat berani walaupun hanyalah kura-kura, tapi itu menunjukkan yang Yazid ni lagi berani daripada Aisap Navin sebenarnya. Betul tak korang semua? Betul! Yes! Dan tanpa melengahkan masa, kita memanggil peserta ke-7. Siapa peserta ke-7 kita? Kita ada Aisap Shah in the house! Jadi Aisap Shah, kau rasa untuk kau apa pula? Aku tak kisah ada apa, aku okey. Haiwan aku pecinta haiwan. Alright. Dia jangan tak yang Okay, tadi dia kata letak yang tak, bukan. Sebab aku ada alergi setengah alergi haiwan. Oh, okay. Terbaik punya alasan Aisap Shah kita. Alright guys, jadi kita ada apa untuk next? Kita ada iguana guys. Tengok macam dia besar dia. Tunjuk. Kau tengok. Guys. Okay Shah, are you ready for this? Tak gigit. Tapi tak gigit. Jangan risau. Dah mati je. Kau kena teka apa kaedah Shah ya? Jadi Nawin. Okay, let's go. Ini kau tahu macam mana dia punya pergi dia. Dia macam ni.
Oh, sting aku. Yahoo. Kiri dulu, jangan kanan. Kanan mak. Kiri. Kau ikut hati kau. Kau nak jadi Syah, kau ada apa-apa ucapan untuk girlfriend kau yang tengok ke? Ex kau, scanner kau yang tengok, apa kau nak cakap? Tak, aku okey. Kalau yang tengok aku macam takut dia ni. So kiranya Aisat Syah ni sama juga macam Aisat Navin, lebih kepada propaganda je sebenarnya. Guys, guys. Tunggu akhir video. That's a surprise for you guys. Tak, benda ni gigit ke tak? Tak. Aku nak yang gigit. Wah, hebatnya kamu. Betul ke? Apa masalah lah. Syah, come on man, belum start lagi, jangan menangis. Oleh. Kau tengok dia macam Apa abang kau jadi ex kau ni? Jangan malah kau kan. Yang kau masuk tu kepala dia lah. Just enter, just put down your hand. All that. Jangan kau masuk kepala dia. Dia nak masuk pula ekor dia. Ekor dia kau belakang ni lah, aku jujur. tadi kita semua tipu. Okay, sorry. Boleh nothing. Nothing lah. Relax je. Just Kejap lah. Lembut-lembut lah. Okay, relax. Okay, go. Jam guys, lama gila. Dia punya part je dah setengah jam guys. Syah, asal sebab kau masak? Wait, Syah, berkencing ke tak? Kencing bodoh. Guys, Aisat Syah kencing dalam luar guys. Dia kencing. Tapi air aku pula. Down. Syah, come on Syah. Kepala dia. Kau percaya dengan kau ke tak? Aku talent je. Cakap ni agak sama tak percaya kan? Kenapa nak bagi kepala dia kat aku? Jom Syah. Syah, kau masuk separuh pun tak lagi Syah. Okay, kau buat. Just now go all the way down. That's all. Dia takkan sempat. Ya Allah Syah, tak ada. Sentuh dah. Syah, habis ni. Dia tolak benda ni. Tak. Dia tak ada apa-apa yang tu lah. Ya lah, senang horny dude. Tengok ini dah ni tak nak. Guys, disebabkan Aisat Syah tak dapat jawab, so aku nak dia pegang, just pegang je. Kalau dia tak nak pegang pun aku tak tahu lah. Tapi itu biar awak. Tak payah lah. Dia bagi bagi Rizal tu pegang. I think we're gonna be friends. Syah. So guys, tu tadi peserta ketujuh kita iaitu Aisat Syah. Korang sendiri boleh nampak macam mana Aisat Syah kita bukan sahaja menangis tetapi terkencing guys. Guys, dia terkencing kat luar guys. Kita sudah pegang macam tu pun dia tak nak pegang. So kira untuk challenge hari ni dia fail. Okay guys, so kita akan sambung dengan peserta yang seterusnya iaitu Aisyap KZ in the house guys. So peserta ke-8 kita adalah Aisyap KZ. Jadi kita tengok Aisyap KZ takut ke tak. So KZ, are you ready for this? Ready. And kau rasa apa aku letak kali ni? Tahu ada belum kicap lah. Okay, silakan turn kau. So guys, yang ke-8 ni adalah albino iguana. Dia punya colour memang cantik gila. Warna kuning. Kanan. Tangan kanan. Susu. Belai je nak jalan. Ekor dia ke kanan. Bawah dah pada muka bawah. Terus bawah. Terus bawah. Slow. Belai. Okey, KZ lah ni. Tajam yang gerak. Jam ai. Pegang tepi. Tepi dia. Kepala. Buntut. Kau pegang tepi dia. Hai. Jangan jerit. Apa benda dia? Beruang. Kita jangan terkejut macam dragon. Jangan terkejut. Nanti tadi kau terkejut dia macam okey. Dia macam ada kepak aja ni. Kau pegang. Jangan sakitkan dia. Pegang tepi dia. Kalau sakitkan dia, dia akan sakitkan kau. Kau relax. Okey, keluarkan tangan lah, cakap. Kau gerak tangan dia gigit. Burung. Buat apa? Burung puyuh. Burung merpati. Salah. Burung mati. Oh. Tak datang aku. Apa datang aku kan?
itulah guys tadi daripada peserta nombor 8 kita iaitu Aisab KZ. And kiranya Aisab KZ kita berani juga sebab dia walaupun dia teka salah tapi dia dapat pegang. Okey, tanpa melengahkan masa kita menjemput peserta seterusnya iaitu peserta ke-9 kita. Tak lain tak bukan Shazzy Official. Alright, Shazzy, we got Shazzy in the house guys. So Shazzy, kau rasa yang last kali ni aku nak bagi apa? Aku rasa bunuh merpati lah. Bunuh merpati. Shazzy dah ni sebut pun dia cakap Syarif, so kita dah letak. Syah tadi relax kan? Apa benda lah? dia biasa. Syah, relax. Syarif. Kanan dah Syah itu je. Boleh bagi tahu warna kuning. Jadi tu jadi. Let's go, tangan kanan bro. Jangan tak boleh naik semua. Tak ada. Bro, if you cannot do this, you need to hold the snake later bro. Okay, dengar. First kau masukkan je tangan kau. Tu je. Cepat Syah, dia dah nak airkan tu cepat. Oi, nak airkan mak. Ya, apa tu? Mak dia bergerak Syah tu. Cepat ni. Tangan kanan je. Tak ada apa je ni gerak. Masuk tangan. Cepat ni, semua diam lah. Syarif, semua penipu je. Aku penipu boleh. Ha? Tapi kau jangan bicik. Dia kasi. Kita bagi dia. Okey. Dah sebut cik. Buat dulu. Boleh Syarif. You can do this bro. You got the beard bro. Syarif. Jangan bulu kau. Slow, masuk slow. Dia okey, kepala dia dah ke sana dah. Boleh. Cepat. Masuk je. Tu apa benda kan? Ikut. Syarif, cepat Syarif. Kau suka je apa? Okey. Apa dia? Kau tengah apa? Kau rasa apa? Kau rasa cicak tu. Cicak lagi ada gigi tu. Salah. Tengok. Wait, hati-hati berdua. Aku pulang kau buat macam ni tu Izal. Nanti bila kau ambil kan, kau main kat muka dia. Kau macam kau pancing ikan. Ya Allah. Kau jauh sekarang. Mantap on brother. Okey, letak jauh. Okey, letak no. Okey. Dah, di tengah atas. Biar. Okey, di tengah datang. Tu tak lagi. Jangan. Jilat okey juga. Dia lagi terangsang lah macam makan naik. Oh. Bro, I'm gonna jump. Mak dia jauh lari. Kita makan dulu Okey, cantik Izal. Jilat. Okey, Izal lihat kan Izal. Wih, besar jam di depan. Guys, berapa second je dia dah laju sok dia tu. Okay guys, itu saja video aku untuk minggu ni. Kalau kau suka video aku, jangan lupa like, subscribe and share. And I see you guys in the next video. Biar. Dia nangis pun tak apa. Woi, pulau. Woi, letak lagi. Alah, aku saja. Semangat aku rasa.